Cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pendidikan Islam tahun 3. Ustazah, apa itu sunnah perkataan? Bagus soalan Alqaf. Sunnah perkataan, semua bentuk ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, galakan dan juga larangan. Contohnya, baca Al-Quran. Daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan beramal dengan hukum-hukumnya. Bukan itu saja, jauhkan sifat sombong dan bongkak diri juga merupakan salah satu sunnah perkataan. Daripada hadis mengatakan, setiap orang yang keras kepala, sombong dan menganggap diri mereka itu lebih mulia daripada orang lain itu merupakan sifat-sifat sombong. Okey, ini Rasulullah tahu yang berkata. Oh, macam tu Ustazah. Tapi apa pula sunnah perbuatan? Sunnah perbuatan pula semua bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Contoh dia, yang pertama adalah menggunakan anggota kanan, menggosok gigi dan juga merendahkan diri. Mudah kan? Senang je nak lakukan sunnah-sunnah Rasulullah ni. Jadi murid-murid semua dah tahu sunnah Rasulullah tu daripada segi perbuatan, perkataan. Jadi semua bolehlah buat dekat rumah nanti. Okey, faham? Kalau sudah faham, Alhamdulillah. Jom kita ke aktiviti seterusnya.